So Malaysia akan lawan dengan negara Asia Tengah dalam saingan Piala CAFA ataupun KAFA. Tak tahu lah kalau KAFA tu Kelantan FA ataupun KAFA tu sekolah agama. CAFA lah kot sebutan dia. Malaysia terpaksa tolak ajakan Indonesia nak lawan September ni. FAL dah plan dah, dia orang nak lawan dengan tim-tim Asia Tengah rupanya. So ini adalah satu berita baik untuk fan-fan bola sepak Malaysia, kerana inilah pentas di mana Malaysia akan tunjuk taring diorang bila lawan dengan Asia Tengah. Dan disebabkan Piala CAFA ni main dekat away, main dekat negara Asia Tengah, tak silap negara tuan rumah dia Uzbekistan rasanya, Uzbekistan dengan Kyrgyzstan tak silap. Dan Parli haraplah Malaysia pakailah baju away pula bila pergi main dekat sana. Janganlah asyik main pakai baju home je. Baju home ni dah selalu dah pakai. Dan memanglah baju home ni memang akan dipakai pun dekat sana, sebab dekat Piala CAFA ni negara ni orang punya jersey tak ada warna kuning, Malaysia je. So memang keberangkalian untuk Malaysia pakai baju home warna kuning dekat sana sangat-sangat tinggi. So Parli haraplah Malaysia pakai jersey away pula ni. Sebab bila pakai jersey away dekat tempat lawan barulah kena dengan tema away ni. Dan bila masuk dekat Piala CAFA ni, Malaysia akan lawan dengan Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan dan juga Iran. Dan satu lagi negara yang diundang selain Malaysia adalah Oman. Dan ada satu lagi negara yang akan join Piala CAFA ni. Dia negara baru tau. Dia terletak dekat Asia Tengah juga. Nama negara tu adalah Konohatan. Guys, so kalau korang suka konten-konten jersey, follow je Pauli Traffic. Kalau korang nak tahu, CAFA ni bermaksud Central Asian Football Federation. Bukan Federation, Association. Maksudnya Persatuan Bola Sepak Asia Tengah. Negara yang dekat dengan Iran, Turkmenistan, Tajikistan, negara-negara stan lah. Negara-negara gunung. Stan tu maksudnya gunung. Cuma Pakistan je tak masuk dalam CAFA ni, sebab Pakistan dia masuk dalam South Asian Football Federation, SAFF. Dan kalau korang nak tahu, CAFA ni dia macam dekat Malaysia ni kita panggil AFF lah. AFF ni maksud dia Asia Tenggara. Kalau untuk CAFA ni Asia Tengah. Okay guys, korang rasa Malaysia dapat masuk final tak untuk Piala CAFA ni? Boleh komen dekat bawah.